Siapa yang boleh buktikan saya bersalah selagi saya belum bersalah? Dekat kedai cabuk ni apa yang ada? CCTV tak ada, apa pun tak ada. Kita tak ada saksi. Betul ke Ustaz? Aku tak percayalah. Kau siapa sebenarnya? Bagi tahu sekarang. Korang saja yang lambat dan lembab mengenal aku. Dah ramai dah terpedaya dengan aku. Aku dah tipu ramai orang. Tapi untuk rekod aku sangat cemerlang sebab sekalipun aku tak pernah lagi kantoi. Yang korang ni percaya sangat dengan aku ni. Kenapa? Ustaz dengar sini Sepandai-pandai tupai melompat ibarat setitik peluh petani tau. Kau punya peribahasa ni. Tu macam lain je peribahasa tu. Ustaz ni dah tipu Pak Den dengan Pak Kodi untuk pakej umrah tu. Ustaz. Kalau setakat Pak Kodi dengan Pak Den tu, Ustaz boleh tipu lah. Kita orang jangan haraplah. Kita orang ni orang yang bijak tau. Betul. Macam Pak Den, Pak Kodi tak berapa bijak. Tak baik kamu merendah-rendahkan sahabat baik kamu. Kenapa? Jaga pegang belakang takut dia apa-apa. Aku dah lemas nak dengar benda-benda ni semua. Tak apalah. Aku pergi dulu. Jangan pegang. Tak manis. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Pergi dengan lagu lah kalau berani. Pergilah. Kita memang dijodohkan bersama. Sehati serta sejiwa. Walau esok hingga akhir. Macam mana tu keadaan Lola? Kita telah ditakdirkan bersama. Ini tak boleh biar ni. Kita kena selamatkan Pak Kodi dengan Pak Den sebab esok dia dah nak berangkat pergi umrah. Tutup kedai kau sekarang. Tutup kedai kau sekarang. Lawak Pak Kodi.